Teringin lah nak pakai Arai, tapi harga dia melambung-lambung pula kan. Yang mana nak pakai helmet Arai ni, dong fikir 2-3 kali. Sebab apa? Dong tahu helmet Arai ni kau beli mesti mahal-mahal. Untuk helmet Arai ni barang spicy tapi spek dah macam original tau. Kau tengok ni color grey, lepas tu kau tengok stiker dia. Dah stiker dia dah sebiji macam original punya. Stiker pakai stiker one touch tak senang tanggal, tak senang cabut. Macam kau tengok cutting dia memang cun, memang lawa. Untuk airflow ni, airflow dia semua function. Untuk yang helmet ni dia ada lock sebelah kiri tau. So kau kena hati-hati kat sini. Okey, nampak? Takut kalau korang macam main kepak dia terus, takut dia punya side cover ni akan patah lah. Untuk helmet ni kau boleh tengok padding dia boleh tukar dengan padding original. Dan juga yang mana yang korang suka pakai visor original Arai tu, kau kena tukar side cover dia sekali. So jangan risau, dia boleh pakai. Untuk helmet ni pula, korang tahu ada 4 color. Kita ada color grey, hot color lah silver. Lepas tu kita ada warna hitam dan juga color putih geng. 4 color ni memang lawa-lawa lah. Okay, untuk size dia kita ada size L dan juga XL geng. Mana korang nak cari helmet siap combo dengan visor color, Miro boleh bagi korang siap combo visor color ni. Korang pilih je color apa yang korang nak. Untuk harga ni kita bagi korang 400 saja. Siap combo visor color geng. Korang mana area KL ataupun Selangor tu, korang boleh je walk in showroom tukar helmet KL dekat Jalan Genting Kelas Tapak. Yang penting apapun pakai terasa muncul.